Hello everyone, just woke up. Let me teach you, baby. 나의 모든 걸 너의 마음에 담아줄게. 춤이 끝나지 않게 사랑이 멈추지 않게. Kelayan lagu. My baby, yeah. Late at night I think of you. Baby, late at night I think of you. Late at night I think of you. Baby, late at night I think of you. Killing me softly. When I feel so lonely. Let me love you, baby. You are so lovely. Nak buat apa hari ni? Still remember masa I kerja dekat T-Live, ada ramai sangat Korean. So the second day or third day I baru je kerja, I jadi cashier tau. Orang ajar jadi cashier dulu. So I macam cakap lah Korean. I like cakap fully tau. I cakap, hi, welcome to T-Live. Hi, T-Live so what's ya. Lepas tu aku macam, mocha chol kaya, what do you like? We have cha uyu, milk tea, apa semua, everything in Korean. Lepas tu diorang macam wow, impressed gila. And then esoknya diorang datang lagi bawa kawan. So masa tu my manager kan, dia datang. So dia macam, you baru masuk kerja tapi you can attract Korean people lah. Lepas tu dia kata, apa lagi bahasa you pada cakap? Dan aku cakap lah, saya tengah belajar Jepun tapi sikit je, tapi saya tak faham lagi lah. I tak faham lagi lah bahasa Jepun tu. Masa I belajar Jepun sekejap je dengan kawan I dalam sebulan macam tu. And then my brother kata kalau I pandai banyak bahasa, maybe I boleh further my studies in third or fourth language. And then I boleh jadi pegawai dekat embassy. Saya macam wow, best news. Sekarang ni pun belajar Korean dengan Arab, I rasa macam dah nak tertukar dah. But it was so fun lah learning these languages, guys. Maybe that's why I'm taking linguistics kot. Assalamualaikum everyone. Hari ni hari Sabtu. Sekarang pukul 12.15 petang, 12.15 PM. So I beli ni tofu cheese. Saya toge sikit, kari nasi dengan telur RM4.5. So ada kedai buka hari ni. Dan tadi pun ada tengok, nampak ada 2-3 orang student daripada Angsana, RAF 1 dan RAF 4, lelaki perempuan. So dah ada ramai orang dah. Tadi budak perempuan tu sumpah tergedik-gedik dengan power dia. Aku macam, what the hell, aku rasa dia budak SEM 1 kot yang baru masuk. So bon appetit. Kita kena berjimat sebab kita tinggal kat sini sekejap je. So malam sekarang kakak tu kata kedai tu buka petang untuk western food dengan ala carte. Kita turun pukul 5 lebih lah, pukul 4 macam tu. Pukul 4 lebih macam tu kita turun. Okay, selamat menjamu selera. Pukul 2 suku dah. Mana orang yang kata nak interview tadi tu. Aku dah buka dah Zoom. Cepatlah, aku malas lah. Anxiety tau tak. Ish. Dah beli makanan. Tunggu kakak tu masak. Kita jalan-jalan kejap. Tengoklah cuaca. Panas. Muka aku berpeluh. Satu bas pun tak ada kat sini. Satu unggas pun tak ada kat sini. Tapi adalah 2-3 orang tadi makan perempuan. Lepas tu tengoklah, kosong gila. Hopefully korang boleh nampak aku tengah jalan-jalan. Serius ada orang. Jom naik turun tangga. Lol, malas aku. Dah lah sunyi kat tangga tu. Satu unggas pun tak ada. I don't know. Macam mana diorang hidup. Aku rindu RAF 4. Sebab RAF 4 paling dekat dengan kafe, dengan makanan, dengan tandas, dengan tangga. Wow.
dan jarak badan terkukur. Ini wafer. Ini tempat dah exercise. Macam nak hujan tapi panas lagi. Ini makan wafer, sirap dengan nasi goreng Cina. Makan wafer dulu Wafer pandan dengan peanut. Akak tu bagi. Makan. Ciling-ciling. Oh, nampak tu. Takkan bisa. Hello everyone, sekarang dah pukul 7 PM. I nak mandi siap-siap malam ni. I nak habiskan Facebook, social media portfolio and check courseware I. Lepas tu tengok movie, drama. Itu sahaja. So hari yang keempat, fourth day is done. Nothing much. Hari ni daripada pagi I bangun, I study Arab, Korean dengan Jerman. Lepas tu tengah hari I ada job interview via Zoom. Lepas tu petang I beli makanan, I jalan-jalan beli makanan. And then I dengar lagu K-pop, I exercise. Malam sekarang buat assignment, tengok movie dan tidur. Agak produktif lah juga hari ni. I penat sikit sebab tadi jalan-jalan. Pusing-pusing dalam 2-3 round juga. Bagi tenangkan fikiran. Okay, so see you tomorrow untuk hari yang kelima, hari Ahad. Harap-harap esok ramailah orang. Bye. Assalamualaikum. Ma'assalamah.